dengan keimanan, berbuat dengan ruh ibadah, bukan berbuat dengan zahiriah saja, buat dengan fizikal tubuh je. Ya, kalau guru tu apabila dia berada di kalangan murid-murid yang bermakrifah, dia kena zahirkan dia punya luaran dan dalaman dia tu adalah makrifah ataupun hakikat dan makrifah. Tapi bila dia duduk di kalangan orang-orang syariat, dia biasalah dia dalam keadaan nampaknya macam bersyariat. Tapi kalau dia dalam pengajian bersama murid-murid makrifah, dia lahirkan syariat, itu dah tak kena. Contohnya, dia tahu hakikat marah tu pada orang syariat, kita marah untuk mendidik dia, sedangkan hati tu tak marah. Tapi kalau duduk di kalangan kumpulan hakikat, kumpulan murid-murid yang bermakrifah, dia tunjuk dia marah, maknanya tak kena, dia bersyariat dalam makrifah. Maknanya jadi nampak seolahnya kebenarannya macam dia masih lagi duduk di syariat, sedangkan dia nak mendidik murid-murid yang bermakrifah. Lainlah pula kalau dia nak mendidik orang syariat, dia berlakon syariat dekat luar, dia perlahan bawa kepada makrifat di dalam. Ini di kalangan kelilingnya orang makrifat, orang hakikat. Tapi dia nak mendidik, dia tunjuk diri ni tu syariat. Duk marah orang tu, marah orang ni, tunjuk. Jadi benda tu macam tak kena kan? Tak kena lah. Berlakon jadi baby, nak mendidik daddy, tak boleh lah. Dia kena sedangkan dia punya, kalau ilmu dia peringkat atuk, boleh dia mendidik, dia tunjukkan diri dia tu atuk, nak mendidik anak-anak, atau itu peringkat ayah, nak mendidik anak-anak. Tapi kalau dia ada ilmu tentang ayah, dia duduk berlakon jadi baby, nak mendidik abang-abang, tak payah, terbalik lah, songsang lah. Yalah. Apa kalau ni pun kita perlahan-lahan kita ambil iktibar, itu kata apakah kamu tidak melihat pada dirimu sendiri, kata ayat, kata apa, fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kamu melihat ke dalam dirimu sendiri atau pada dirimu sendiri. Maknanya kita jadi iktibar, kita melihat yang di luar tu adalah kalam Allah, cerita Allah. Allah nak mentarbiahkan kita supaya kita tidak begitu. Macam Nabi Yunus duduk dalam ikan Nuh. Nabi Yunus duduk ikan Nuh, dia telan ikan Nuh. Ataupun macam kisah Nabi Musa. Nabi Musa melihat Allah. Ataupun kisah Nabi Ibrahim. Ataupun